Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca. Kami mulakan dengan carta angin permukaan. Diperhatikan di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung, Sarawak dan juga di Laut Cina Selatan, angin bertiup daripada arah utara timur laut dengan kelajuan sekitar 20 hingga ke 30 km per jam. Sementara itu di Sarawak, angin bertiup daripada arah barat dengan kelajuan 20 km per jam. Dan dijangkakan bermula pada esok, kelajuan angin terutamanya di kawasan laut akan mula meningkat melebihi 40 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori ketiga, kedua dan juga pertama bagi kawasan ditandakan merah, jingga dan juga kuning. Bagi kategori tertinggi iaitu kategori merah dan kategori ketiga, kelajuan angin di kawasan berkenaan jangkakan boleh melebihi 60 km per jam. Dan bagi kesemua kategori amaran, keadaan ini adalah amat berbahaya pada bot-bot kecil, aktiviti perkapalan termasuk juga aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya, kita beralih pula dengan tinjauan keadaan cuaca semasa. Keadaan cuaca baik dan tiada hujan dicerap di kebanyakan kawasan di negeri Perlis, utara negeri Kedah dan juga di kebanyakan kawasan di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Sementara itu, pembentukan awan membawa hujan kini lebih tertumpu di sepanjang kawasan pedalaman iaitu di sepanjang Banjaran Titiwangsa, di bahagian tengah Semenanjung, di selatan negeri Johor dan juga beberapa kawasan di daerah Laut Matan dan Selama di negeri Perak dan juga di selatan negeri Kedah. Dijangkakan pada sebelah lewat petang hingga ke waktu malam nanti, keadaan cuaca hujan jangkakan akan lebih tertumpu terutamanya di kawasan bahagian barat dan juga tengah Semenanjung. Seterusnya di Sabah dan Sarawak, pada ketika ini keadaan cuaca baik di kebanyakan kawasan. Namun keadaan cuaca hujan masih lagi dicerap terutamanya di kawasan tengah Sarawak dan juga di Sabah keadaan cuaca hujan lebih tertumpu di sekitar daerah Kinabatangan dan juga Lahad Datu. Dan seterusnya pada waktu malam nanti keadaan cuaca hujan diramalkan akan lebih tertumpu terutamanya di kawasan pedalaman dan juga utara Sarawak dan juga di timur Sabah. Seterusnya, berdasarkan model ramalan cuaca juga, jangkaan pada sebelah lewat malam hingga ke awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan beserta ribut petir di Semenanjung akan lebih tertumpu melibatkan di negeri-negeri di pantai barat Semenanjung. Manakala di Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca hujan pada waktu awal pagi nanti akan lebih tertumpu melibatkan kawasan di timur Sabah. Orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca hujan lebat beserta ribut petir yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat serta boleh menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Sebelum berpisah, kami kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemaran udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum.